perbezaan untuk Proton Saga Standard Auto, Proton Saga Premium dan juga Proton Saga Premium S. Itu yang saya akan terangkan dalam video kali ini. Jom. Okay. Alright, kita tengok dulu untuk bahagian hadapan. Okay, kita tengok pada design bumper dulu. Untuk Proton Saga Premium S, okay, dia ada lampu DRL kat bahagian bawah bumper. Okay, untuk logo sama sahaja untuk semua, logo baru Proton dan dihiaskan dengan Infinite Wave grill dia tu. Dan bawah logo ada lining berwarna merah. Okey, tengok pula untuk Saga Premium. Sama konsep, ada lampu DRL, logo yang sama, jenis grill yang sama, cuma lining bawah dia warna silver, bukan warna merah. Okey, untuk Saga Standard Auto sama juga konsep, grill yang sama, logo yang sama, bawah ada lining warna silver seperti Saga Premium. Kalau Saga Premium S tadi lining merah. Okey, cuma Saga Standard Auto ni bahagian bawah bumper dia tak ada lampu DRL. So bahagian lampu DRL tu dia kosong saja. Untuk lampu DRL hanya terdapat pada Proton Saga Premium S dan Saga Premium saja. Okey, satu lagi benda abang saya lupa nak sebut tadi. Okey, untuk Saga Premium S, kalau boleh tengok bumper bahagian bawah depan tu dia ada small skirt dekat situ Kalau Saga Standard Auto, Saga Premium dia tak ada body kit skirt depan tu, front skirt. Itu lebihnya sikit Saga Premium S berbanding yang lain-lain Okey, kita tengok pula perbezaan dari sisi pandang sudut tepi Untuk Proton Saga Standard Auto, okey, dia punya side mirror berwarna hitam, tapi warna hitamnya ialah matte black. Matte black. Tersasul pula abang saya Okey, untuk Saga Premium hitam juga tapi glossy black, dia lebih berkilat. Dia punya hitam tu sama seperti Saga Premium S pun glossy black. Cuma Saga Premium S ni dia ada additional features, dia auto fold. Dia punya side mirror kalau kita lock. Untuk auto fold ni tak ada terdapat pada Proton Saga Premium dan Saga Standard Auto, tak ada auto fold. Dia kena manual fold lah, kita kena tekan seri dengan tangan Kalau untuk Saga Premium S ni kita lock je, dia auto fold. Seterusnya kita tengok juga perbezaan dari segi tire size dan rim design yang berbeza untuk ketiga-tiga spek Proton Saga tersebut Untuk Saga Premium S, dia datang dengan saiz tayar 185-55R15 dual tone color, rim berwarna silver dan juga hitam. Untuk Saga Premium, design rim yang sama, saiz yang sama, cuma warna berbeza. Warnanya ialah silver semua. Saiz tayar sama seperti Saga Premium S punya tayar, sama saja, cuma beza pada warna rim. Pattern bunga design rim tu sama, cuma warna dia tak dual tone color Dia tak sama untuk Saga Premium. Okey, untuk Proton Saga Standard Auto, rim dan tire size berbeza. Untuk Saga Standard Auto ni dia punya rim ialah 14 inci saja, warna silver semua, tak ada dual tone color. Okey, dan dia punya saiz tayar ialah 175-65R14. Selain itu, apa yang kita boleh nampak perbezaan dari sudut pandang sisi tepi, kita tengok untuk Proton Saga Premium S dia ada body kit, dia ada skirt, side skirt bahagian tepi tu. Saga Premium tak ada skirt, Saga Standard Auto pun tak ada side skirt. Okey, untuk body kit Proton Saga Premium S dia ada side skirt, dia ada front skirt. Okey, sikit kecil saja Itu perbezaan dia dari sudut bahagian sisi tepi. Untuk sudut pandang sisi belakang, kita boleh tengok pada perbezaan pada yang logo huruf Proton tu. Okey, untuk Proton Saga Standard dia ada tulisan Proton belakang dan alas bawah tulisan Proton tu ikut warna body, sama seperti Proton Saga Premium pun sama konsep. Cuma untuk Proton Saga Premium S, tulisan Proton dia punya alas tulisan Proton bahagian lining bawah tu berwarna hitam. Okey, boleh tengok sini dia warna hitam. Saga Premium S warna hitam, Saga Premium dan Saga Standard dia bukan berwarna hitam lining bawah tulisan Proton tu Itu sahaja perbezaan dari sudut pandang sisi belakang. Lain-lain bumper, design bumper, semua spoiler belakang, semua spek sama saja. Okey, seterusnya kita akan tengok pula perbezaan dari segi dalaman. First kita tengok dulu Proton Saga Standard Auto interior design. Dashboard design sama saja sebenarnya untuk ketiga-tiga spek. Okey. Untuk Saga Standard Auto pun seperti inilah dia punya design Okey, untuk Saga Standard Auto di bahagian steering dia tak ada control button dan dia punya radio dia tak ada radio touchscreen. Okey, dia radio button biasa saja, tidak mempunyai reverse camera. Okey, ini dia punya radio
radio button saja. Walaupun dia tak ada reverse camera, tapi dia ada reverse sensor lah. So in term of kalau anda nak parking reverse, ada bantuan reverse sensor. Untuk design seat, okay, dia datang dengan fabric seat, kain, bukan leather seat. Bentuk seat tu sama saja ketiga-tiga spek, cuma material seat tu yang berbeza. Untuk Saga Standard Auto, dia punya seat ialah fabric. Keluasan passenger dalam, ruang kabin dalam sama saja dengan spek Saga Premium dan juga Saga Premium S. Dan dia punya size boot, bonnet dia sama besar seperti Saga Premium dan juga Saga Premium S. Seterusnya kita tengok pula untuk Proton Saga Premium. Okey, seperti yang saya kata tadi, Proton Saga Premium pun design dashboard dia sama saja seperti Proton Saga Standard Auto. Cuma lebih dia, kalau anda boleh perasan, kat bahagian steering Proton Saga Premium dia ada control button. Dan Proton Saga Premium dia datang dengan radio touchscreen 7 inci lengkap dengan reverse camera. Untuk Saga Standard Auto tadi dia tak ada reverse camera, radio dia button saja. Dekat steering tak ada control button. Untuk Saga Premium dia ada, radio touchscreen ada, reverse camera ada, control button dekat steering pun ada. Untuk design seat dia pun seat fabric juga. Dia belum ada leather seat lah. Untuk Saga Premium bentuk sama seperti seat Saga Standard Auto, material pun sama fabric. Cuma decoration corak-corak seat fabric Saga Premium ni berbeza sikit berbanding Saga Standard Auto. Untuk Saga Standard Auto tu dia punya corak seat dia tu agak plain, kosong saja. Kalau Saga Premium ni dia ada corak-corak sikit lah, nampak cantik sikit. Tapi material sama, fabric. Dan lain-lain, ruang passenger sama saja, ruang boot, size boot sama saja. Okay, cuma dia ada additional dia ada reverse camera, dia ada radio touchscreen, dia ada control button di bahagian steering tu. Okay, seterusnya kita tengok pula untuk Proton Saga Premium S. Proton Saga Premium S dia ada radio touchscreen 7 inci lengkap dengan reverse camera, dia ada control button dekat bahagian steering. Cuma kalau anda boleh lihat design dashboard Proton Saga Premium S sama sahaja bentuk, cuma ada hiasan lining merah. Nak bagi nampak lebih sporty, so ada lining merah lah, decoration itu bentuk sama, cuma dia ada hiasan lining merah. Dan untuk dia punya seat, dia ada semi leather seat. Okey, berbeza dengan Saga Standard Auto dan Saga Premium, dia fabric seat semua. Untuk Saga Premium S, dia ada semi leather seat, nampak lebih stylish lah, lagi sporty, lagi seronok lah kan, semi leather seat. Dan lain-lain tu, ruang passenger, ruang kabin, boot, semua sama sahaja. Okay, seperti yang saya kata tadi lah, engine sama, size body semua sama. Yang membezakannya ialah aksesori. Dan satu lagi benda yang lebih untuk Proton Saga Premium S, dia ada push start button. Untuk Saga Standard Auto dan Saga Premium, kita nak on engine, kunci biasalah. Dia tak ada push start button. Push start button keyless entry ni hanya terdapat pada Proton Saga Premium S. So itulah serba sedikit perbezaan interior untuk ketiga spek Proton Saga ni. Bagi anda yang berhajat untuk memiliki Proton Saga, tak kira lah Saga Standard ke, Saga Premium ke, Saga Premium S ke, ataupun Persona, Iris, lain-lain model Proton pun, boleh call ataupun WhatsApp Abang Said di talian 013-405-4279. Untuk urusan booking, Abang Said uruskan secara percuma. Untuk urusan submit loan, processing fee tak perlu bayar. Loan pun saya uruskan secara percuma. Boleh call ataupun WhatsApp di talian tersebut. Okay guys, Assalamualaikum.